Ramai orang nak mula bisnes online, tapi lepas tengok orang lain berjaya, terus rasa macam, aku pun nak cubalah. Tapi bila buka laptop, terus blur, nak mula dari mana, nak jual apa, modal pula tak banyak. So sebenarnya kalau nak mula bisnes digital ni, tak perlu pun jadi pakar dan tak semestinya perlukan modal besar. Oleh itu, dalam video ni saya akan tunjuk pada anda apa maksud sebenar bisnes digital, kenapa ramai orang dah mula buat duit online sekarang dan macam mana anda pun boleh mulakan langkah pertama dari rumah walaupun tanpa pengalaman langsung. Saya Norza dan anda sekarang sedang menonton channel Bisnes Digital Norza. So, kalau ini kali pertama anda singgah, saya ucapkan selamat datang ke channel Bisnes Digital Norza. Okey, baiklah. Dalam channel ni saya akan kongsikan pada anda macam mana nak bina bisnes digital dari asas walaupun anda tak pernah buat bisnes sebelum ni. Saya sendiri dulu pun bermula dari kosong tapi bila saya jumpa teknik yang betul dengan platform digital ni, wow. Alhamdulillah, semuanya berubah. Misi saya mudah je, iaitu kalau boleh saya nak share dengan lebih ramai orang kat Malaysia ni jana pendapatan sendiri dari rumah, guna kemahiran yang mereka dah ada, lalu mengubahnya jadi sumber income online. So, kalau anda nak belajar langkah demi langkah tentang bisnes digital, anda berada di tempat yang betul. Okey, sekarang jom kita masuk terus. Apa sebenarnya maksud bisnes digital ni? Ramai orang bila dengar perkataan bisnes digital ni, terus bayang benda yang rumit, kena ada website lah, kena pandai coding lah, kena ada tim besar lah. Tapi sebenarnya maksud paling mudah ialah bisnes yang dijalankan menggunakan platform digital untuk hasilkan pendapatan. So, tak kisahlah sama ada anda jual produk fizikal macam tudung atau kopi ke, atau jual produk digital macam e-book, template, kursus online. Tu semuanya dikira bisnes digital bila urusan jual beli tu berlaku secara online. Sekarang ni, dunia dah berubah. Hampir semua orang guna telefon dan internet setiap hari. Jadi kalau anda tak bawa bisnes anda ke dunia digital, anda sebenarnya tertinggal peluang besar. So, baik, saya nak kongsikan 3 poin penting untuk anda faham cara mula bisnes digital ni dengan betul. Poin pertama, mulakan dengan apa yang anda tahu atau minat. Sekarang ni ramai orang terperangkap sebab sibuk cari produk viral atau bisnes cepat kaya. Padahal bisnes digital yang bertahan lama ialah bisnes yang bermula dari minat sendiri. Contoh paling mudah, kalau anda suka design, anda boleh jual template Canva ataupun planner digital. Kalau anda minat menulis, boleh buat e-book atau blog berbayar. Kalau anda minat mengajar, boleh buat kursus online. So, apa pun minat anda, asalkan ia boleh bantu orang lain, itu boleh dijadikan produk digital. Jadi, jangan tunggu idea sempurna. Tengok apa kemahiran atau minat yang anda dah ada sekarang dan mula bina dari situ. Poin kedua, fahami siapa yang anda nak bantu. Ramai orang buat bisnes tapi tak tahu siapa sebenarnya sasaran mereka. Bila semua orang jadi sasaran, akhirnya tiada siapa yang benar-benar rasa message tu untuk mereka. So, sebelum anda fikir nak jual apa, fikir dulu siapa orang yang anda nak bantu. Contoh, kalau anda nak jual template Canva, adakah untuk pelajar, peniaga kecil atau freelancer? Bila anda jelas siapa audiens anda, semua benda lain jadi lebih mudah. Dari cara bercakap dalam video, warna design, sampai cara anda tulis ayat promosi. Bila anda faham siapa yang anda bantu, anda akan lebih mudah bina trust dan jual tanpa perlu menjual. Poin ketiga, gunakan platform yang betul untuk mula. Ramai orang kadang rasa nak mula kena ada website mahal dulu. Tapi sebenarnya zaman sekarang ni, anda boleh mula dengan platform percuma je. Contohnya, kalau anda buat produk digital, tu anda boleh jual di platform seperti Etsy, Gumroad, Notion Market atau Shopee Digital. Kalau anda suka buat video, anda boleh guna YouTube macam ni, kongsi ilmu, bina audience dan nanti audience ni boleh dibawa ke produk atau servis anda. So, kuncinya ialah guna apa yang anda dah ada sekarang. Guna telefon, guna Canva, guna akaun media sosial yang sedia ada.
jangan tunggu sempurna baru mula, sebab yang penting ialah mula dulu. So, senang cakap secara ringkasnya, 1. Mula dengan minat dan kemahiran yang anda dah ada. 2. Fahami siapa yang anda nak bantu. 3. Gunakan platform digital yang sesuai dan mula dengan apa yang ada. Bila anda gabungkan 3 benda ni, anda dah ada asas kukuh untuk bina pendapatan digital pertama anda. Dan berita baiknya, semua ni boleh dibuat dari rumah tanpa perlu tinggalkan kerja, tanpa modal besar dan tanpa perlu jadi pakar teknologi pun. Dalam video seterusnya, saya akan tunjuk macam mana nak pilih idea produk digital pertama anda dan cara buat dengan langkah yang mudah. Tapi sebelum tu, pastikan anda subscribe, tekan loceng dan share video ni kepada kawan yang nak mula bisnes digital juga. Sebab kita nak bina komuniti usahawan digital Malaysia yang berkembang sama-sama. Okeylah. Kalau anda rasa perkongsian ni membantu dan bagi idea baru untuk mula bisnes digital, jangan lupa tekan butang subscribe dan loceng notifikasi. Sebab dalam video seterusnya, saya akan bagi panduan percuma yang ramai orang tunggu. Saya akan tunjuk macam mana nak pilih idea produk digital pertama anda dan cara buat dengan langkah yang mudah. Saya nak bantu anda ya bina pendapatan digital yang betul-betul sesuai dengan minat dan kemahiran sendiri, bukan ikut orang lain. Jadi pastikan anda follow perjalanan ni dari awal supaya anda tak terlepas mana-mana langkah penting. Dan kalau anda ada kawan atau saudara yang selalu cakap nak mula bisnes online tapi tak tahu nak mula dari mana, share video ni dengan mereka. Mungkin ini langkah pertama yang mereka perlukan. Jumpa saya dalam video seterusnya dan kita mulakan perjalanan bisnes digital sama-sama.